Okay, selamat datang ke podcast PBB episod ke-50. Yeah. Podcast bola sepak bermaruah. Setelah apa? 4 bulan kot. 4 bulan kita tak bersiaran. Tak bersiaran. Tak apa. Walaupun kita rehat lama dan rasa agak janggal, tapi kita pada musim 2026-2027 ni kita bermula segar dan bertenaga. Malam ini kita shoot di Energy Fuel. Pejabat urusan Energy Fuel. HQ Energy Fuel di Seremban, pengeluar suplemen tenaga yang juga merupakan sponsor untuk pasukan Negeri Sembilan punya suplemen lah. Energy Fuel akan menaja kita untuk musim ini. Terima kasih kepada Energy Fuel. Ya. Oh, ada tenaga sikit. Betul tak? So kalau player lepas ni half time dia akan makan benda ni lah. Betul. Dan aku dapat mengikut kata pengarah urusan dia, dah ramai orang order. Dah ramai order? Ya, termasuk daripada tim-tim amatur lain pun ramai dah pakai ni. Dah start. Okay. Pelumba basikal. Uish, pelumba basikal pun ada. Ya, Aziz pun Os pakai. ni. Aziz Os ni. Dan ni kalau dapat ni dia champion lagi. Champion dia. Ya. Jadi untuk musim kali ini 2026, tapi sebelum kita bercakap pasal musim ni, kita cerita sikit apa yang telah berlaku dalam bola sepak di Negeri Sembilan ini yang katanya tidak pernah berehat. Betul. Sejak walaupun season Liga Super habis bulan 4 itu, tapi musim bola sepak di Negeri Sembilan tak habis sampai hari ni. Memang berterusan bersambung. Sentiasa ada aktiviti. Sentiasa ada aktiviti. So first kali kita nak cerita pasal Liga Premier Negeri Sembilan. LPNS yang berlangsung daripada bulan 4 itu sampai bulan 7. 4, 5, 6, 7 3 bulan lah lebih kurang. Mengumpulkan saya rasa kalau ikutkan terkumpul jumlah perlawanan tu lah, ada dalam 90 lebih perlawanan. 90 perlawanan. Yes, dalam masa 3 bulan. Melibatkan 20 pasukan. Yes. Dan menobatkan Tech Hin apa nama dia? Tech Hin KRFC 2. Tech Hin KRFC 2 sebagai juara sulung. Yes, juara Liga sulung LPNS. Premier. Perlawanan akhir yang berlangsung di stadium ini Tampin menewaskan MPPD. Ya, benar MPPD. Ya, betul. MPPD selalu layak ke final, tapi mungkin belum rezeki mereka lah untuk jadi juara lagi kan. Satu sebenarnya aku suka LPNS tu dan kita pernah cakap dulu dia sangat satu competition yang sangat kompetitif lah. Ya, betul. Dan berjaya mengumpulkan 20 pasukan yang memberi komitmen sehingga tamat. Sehingga habis lah. Ya, betul. Tak silap saya daripada 20 pasukan yang terkumpul, 19 tim adalah tim daripada Negeri Sembilan sendiri dan satu tim daripada Melaka tanpa FC. Tanpa FC, ya. Aku menjangkakan untuk musim akan datang lebih banyak pasukan yang akan menyertai lah. Sebenarnya dalam Negeri Sembilan ni banyak tim Liga Sosial. Cuma dia orang tak ada platform, kan? Platform satu lagi aku suka pasal LPNS ni ialah selain pada platform, dia bukan senang nak manage satu tim. Betul? Kau pemain amatur, kau ada lebih kurang 15-16 pemain yang bekerja dan kau nak suruh dia datang setiap kali game, kau kena sebelum waktu tu. Kau melibatkan kos, melibatkan transportation, melibatkan komitmen. Lepas tu apa? Management team kena settle ke pendaftaran MyPass. Itu satu benda yang sangat-sangat menarik dan bagus bagi aku lah. Yang MyPass ni satu benda yang sangat bagus lah. Dan kita pun dah bercakap dalam podcast yang lepas tentang MyPass kan. Kemunculan jurulatih dalam setiap pasukan. Betul. Ada nama-nama besar. MBS ada Ramaz Zabul. Dan juga yayasan ada Amri. Yayasan ada Amri. Seremban United ada Teguh Koyum. Ya, betul. Ya, betul. Sebagai coach. Jadi 3 bulan selepas liga kita berakhir tu kita sentiasa penuh dengan aktiviti. Setiap minggu kita ada game. Betul. Ahad, Isnin, Selasa. 2 game. So memang sentiasa sibuk lah bola sepak di Negeri Sembilan ni. Orang kata bola sepak kita sangat-sangat aktif lah. Ya, sangat aktif. Tahniah kepada PBNS. Dan kemudian kita ada simposium bola sepak. Simposium, yes. Dan simposium ni adalah yang kedua dijalankan di bawah inisiatif NSFC dan juga. Dan abang tak gagal menghadiri dua-dua simposium Aku pergi dua-dua. Dia sangat menarik. Aku tak fikirlah ini nama simposium bola sepak berlaku di Seremban. Kau menyangka dia terus tak ada warm up. Daripada first tu memang dah best yang kali pertama tu dengan kehadiran
Peter Ru sebagai technical director, FAM, siapa lagi, NFTP punya, ramai masa tu. Ada Dan yang, pakar nutrisi semua kan. yang kali kedua ni ada pakar nutrisi dan mendapat sambutan. Dia memang tak ada. Dia memang tak ada warm up. Dia memang terus first dah best, second best. Aku menyangkakan third nanti pun memang akan lebih menarik. Dan lepas tu abang tengok yang hadir orang yang abang kenal. Abang tahu ni coach team ni, ni coach team ni. Ya. Kan? Memang sebab dia orang kena hadir sebab banyak info menarik yang dia orang melibatkan dia orang sebabnya. Daripada grassroots hingga pembangunan sampailah ke Liga Super dibincangkan. Satu hari suntuk masa tu. Energy Fuel pun ada masa tu. Oh, ada juga. Ya, ada. Aku Rakan kerjasama rakan NSFC. kerjasama NSFC, Energy Fuel. Tak ada tenaga lah. Tenaga ni kena. Mana nak datang tenaga duduk dalam aircon pagi sampai petang kan? Ya, betul. Panas sikit badan masa tu. Kita ada simposium dan kemudian kita ada Hari Bola Sepak Negeri Sembilan. Yes, di masa Negeri Sembilan. Yang sepatutnya dijalankan di Stadium Paroi masa tu. Ya. Sepatutnya lah. Kita dah dengar sebulan sebelum akan dijalankan di Paroi, tapi malangnya. Mungkin sebab aku rasa pun tak sesuai. Cuaca begitu panas. Betul, cuaca begitu panas. Tapi mungkin planning awal kita nak buat malam, tapi tiba-tiba nak tukar lampu limpah di Stadium Paroi. Kan? Itu menghalang kekangan. Ya, betul. Jadi dibuat di Seremban Prima. Yes, ataupun lebih dikenal di Seremban Parade. Seremban Parade. Itu 90s nyepot tu. Seremban Parade tu selalu kosong tau. Tapi masa Hari Bola Sepak Negeri Sembilan tu bang, parking bawah 100% penuh. Uish. Tapi nostalgic juga sebenarnya sebab tempat tu dulunya adalah Padang Station. Stadium lama, stadium lama kita lah sebelum berpindah ke Paroi. So dia ada lah masa tu ada unsur-unsur nostalgia sikit lah. Pelancaran jersey dan juga pengenalan pemain dilakukan situ dengan dihadiri oleh pengerusi baru NSFC. Iaitu Menteri Besar kita, Tok Mael dan juga Tengku Besar Tampin sebagai penaung dan juga penaung PBNS. Ya. Sangat-sangat menarik event pada hari itu. Ramai orang datang. Betul. Sebab penyokong berkesempatan untuk masa ni lah kau nak kenal rapat dengan pemain. Ya. Dan pemain pun semua melayan penyokong dengan baik. Ya, kan? betul. Aku suka vibe pada hari itu. Dia yang menarik dia buat kat situ ialah orang datang dengan family. So mungkin dia orang punya wife ataupun anak boleh pergi makan, boleh pergi main bowling. Kau boleh stay kat situ lama lah. Betul. Kalau dekat Paroi mungkin berpeluh sikit lah kalau kau nak lama macam tu. Dah daripada potang nak menunggu Ya, situ kan. betul. Jadi venue yang tepat lah bagi aku masa tu. Apa lagi yang berlaku? Okey. Selain daripada LPNS, yang tengah yang baru habis baru-baru ni, kita ada NS Women's League 2026. Ya. Liga Perempuan Negeri Sembilan ni sebenarnya Liga Wanita Negeri Sembilan ni ini kali kedua tak silap saya. Kali pertama dianjurkan pada tahun 2024. Lepas tu 2025 tak ada, 2026 kembalilah. Tapi apa yang saya dengar daripada PBNS atau NSFC, susah je nak mencari pasukan perempuan untuk menyertai tournament ni lah. Dan akhirnya selepas mencari, finally ada 5 tim. 5 tim okey. Ya, 5 tim pun diorang pun. Tapi bagusnya diorang tak batalkan jalan terus. Dan baru-baru ni beberapa hari lepas dah final. Final menemukan Negeri Sembilan FC bawah 16 lawan NS Maan dan berakhir dengan NSFC Women Under 16 menanglah 2-0. Saya rasa NSFC Women Under 16 ni abang kenal coach dia. Coach Tamizi. Tamizi lah. Dia memang begitu ni lah. Sebelum ni dia bawa juga tim yang sama kot. Ya, dia bawa di Selangor untuk Liga Putri. Liga Putri kan? Bawa FM, Liga bawa Putri. FM. Ya, betul. Dapat nombor 4, layak sampai semi. Tapi nampaklah ada future lah bahawa dia start daripada bawah 16. So maknanya dalam 2 tahun akan datang mungkin boleh join Sukma tim perempuan. Finally kita ada wakil bola perempuan. Betul. Kan? Okey juga Coach Tamizi ni, maknanya mungkin di situ dia punya ni. Ya. Kelebihan dia coach. Sebut pasal Sukma. Ya. Aduh. Sebut pasal Sukma. Keputusan pasukan Sukma kita tidak memerangsangkan. Betul. Ataupun lebih mengecewakan atau tidak memerangsangkan? Dia mengecewakan saya rasa lah sebab kalau tidak memerangsangkan mungkin saya expect dua-dua game tu kalah teruk. Tapi 2 game yang dia hadap, lawan Pahang kalah 3-2, lawan Johor kalah 1-0. Tipis, tapi itulah saya target patutnya dia orang boleh lepas grouping. Berdasarkan friendly Betul. yang dia orang dah buat. Friendly semua bagus lah. Betul. Dia orang friendly pun dia orang sebab dia orang ni yang akan bermain dekat
Liga M1 Negeri Sembilan. Wakil NSFC. Lepas tu hari tu pun saya dengar diorang ada friendly lawan tim-tim A3, tim-tim LPNS. Positif lah benda tu. Tapi itulah, entah kenapa. Entah kenapa. Apakah penyebab? Adakah tekanan ataupun tak tahu kenapa Tapi satu benda yang harus dikongsi, tim yang mengalahkan Negeri Sembilan ni, Pahang dengan Johor, dua-dua tim layak ke separuh akhir semua. Tapi Pahang petang tadi baru kalah lawan Selangor 4-0. Tuan rumah kan Selangor kan. Sebab saya dengar tim Sukma Selangor pun ada player Liga Super. Okay. Dan Johor tak silap saya malam ni kot. Saya tak pasti keputusan berapa. So sebenarnya kita ingat kita je serius dalam persediaan Sukma. Sebenarnya tim lain pun serius. So mungkin sebab tu saya rasa kita berkeyakinan tinggi sangat kot. Keyakinan tinggi Tapi Defras dia sepatutnya pasukan Sukma memberi satu pingat pertama untuk kita. Betul. At least untuk NSFC lah maksudnya kan. Sebagai boosting ataupun sebagai ni. Itu pun mungkin dia tidak mengambil suplemen yang sebenarnya. Mungkin sebab dia orang tak dapat full energy tu kan. So mungkin dah 2 tahun ke datang dia orang dapat full energy betul kan. Betul. Satu iktibar yang perlu diambil. Betul. Dan apa? Saya nak share lagi satu kejohanan yang tengah berjalan sekarang dalam Negeri Sembilan. Liga Remaja Negeri Sembilan bawah 17. Bawah 17 sekarang pun saya rasa dah sampai separuh akhir. Yang saya ingat lah, saya ingat 2 tim je layak separuh akhir. Sekolah Sukan Zakbar dengan Sekolah Sukan Zakbar ni dihantar bawah 16. Dengan ni SDA, SA, MPPDFC. Sedasar MPPDFC kan. Itu pun salah satu tim yang apa ni, orang kata perlu dibagi tumpuan lah. Sebab saya rasa sedasar MPPD ni setiap game gol banyak lah. Ada yang game lebih gol daripada 5. Dia ambil semangat LPNS MPPD kot. Okay. Adakah coach Amam tim Zakbar? Ataupun saya tak pasti. Sebab saya pun tak berkesempatan untuk tengok LRNS lagi. Sebab dia orang main Sabtu Ahad dan pukul 9 pagi. Itulah waktu kegagalan. So saya expect abang ya turun untuk tengok. Tak. Aku Sabtu Ahad lah aku nak berehat. So saya expect dalam bulan depan bawah 17 ni habis. Lepas tu bulan 10 nanti LRNS bawah 15 pula berlangsung. Yang tu aku dengar juga. Akan berlangsung di Rahang tak salah. Di Rahang juga. Tak berhenti ni. Maknanya bola sentiasa aktif. Betul. Lain macam PBNS tu ni. Bagus. Benda bagus kita puji lah. Ya, betul. Sebab sebelum ni tak pernah ada macam tu. Kita selalunya piala-piala yang biasa saja Piala situ. Piala Datuk Bandar, Piala Tunku, piala apa lagi. Jenis macam tu je kan. Kita nak Liga Taman. Ya, Liga Taman. Kita mahukan yang kompetitif tu. Kan, betul. Dan tengok dapat sambutan apa? LPNS bang. Setiap malam penuh keliling pada Rahang. Ya. Gila betul. NKI laku teruk. Jadi apa lagi yang berlaku? Sepanjang kita berehat sebelum sepak mula ni. Sepanjang kita berehat tu lah. Dan sebab itulah kita orang tak buat podcast. Kita orang busy benda-benda ni. Betul. Sebab saya rasa itu je lah kot dalam kalau dalam kalendar ni tu je lah. Ataupun boleh tak kita katakan bola sepak kita sekarang lebih tersusun? Lebih tersusun. Mungkin tahun ni saya nampak macam saya setuju tersusun. Tapi dia macam tak tersusun sangat lah sebab kejohanan ni dianjurkan secara rapat. Yelah start bulan 4 lepas tu sampai ni. Mungkin saya rasa kalau dah tetap tournament ni tahun depan mungkin PBNS boleh anjurkan daripada start bulan 1 sampai bulan 12 terus. Kan? Tapi walaupun semua benda yang positif berlaku, ada jugalah benda yang tak best. Tetapi itu normal lah tu. Ada pasukan yang tidak berpuas hati. Ada contohnya mengambil contoh kita, tim futsal kita tidak dihantar ke Sukma. Salah siapa sebenarnya tu? Apa sebenarnya punca? Aku
Aku concern juga benda tu. Betul? Sebenarnya benda tu dia naik semula selepas pasukan Sukma kita tidak berjaya. Pasukan bola sepak lelaki semua. Sepak lelaki tidak berjaya. Jadi of course lah budak-budak futsal akan kata sama juga kan. Baik Atau kita orang pun sama kurang juga belanja dia tu kan. Jadi satu benda yang aku rasa MSN MSN kena MSN Negeri Sembilan MSN Negeri Sembilan kena cakna kena betul-betul lah. Fokus kepada semua. Sebab aku dah jumpa satu parent tu. Okey. Aku terjumpa lah. Aku tak kenal dia. Lepas tu dia pun tak kenal aku. Aku borak, dia ada member-member lain kan. Dia kata anak dia ke macam tu tak dapat main futsal apa semua. Lepas tu hantar tim bola. Lepas tu adalah member aku tanya kenapa kan. Dia nak sukan yang popular ataupun ibu sukan. Dia nak ibu sukan je. Betul. Dia pun adalah marah sikit dengan MSN. Tapi sebagai aku diam je lah. Yalah. Aku rasa dia berhak untuk marah. Betul. Dan mungkin bila jadi benda-benda macam ni, pihak MSN patut memberi penjelasan lah. Sebab hari tu isu tu heboh dekat media sosial. Ya, betul. Saya expect masa tu MSN akan keluarkan satu kenyataan lah. Ataupun mungkin jumpa tim futsal lelaki untuk menjelaskan ke. Tapi itulah. Mungkin tak nak. Tapi betul lah tu. Aku just concern sebab benda tu ialah MSN menjaga semua sukan, bukan bola sepak saja. Jadi keadilan mesti diberi kepada semua jenis sukan lah. Itu sahaja. Semua berhak layak lah. Semua semua lah. Sebab satu benda yang aku bagi tahu kepada BBNS ialah yang dia orang buat sebenarnya mungkin kekangan. Sepatutnya dia futsal ni daripada dulu. Daripada dulu lagi sentiasa appoint kontraktor untuk buat kerja untuk subkan lah. Dan kita pernah hantar satu tim yang juga dikawal dan dikontrol dan pemilihan tu daripada luar Negeri Sembilan tau. Aku tak ingat tahun bila. Yang masa kita masuk Liga Futsal Kebangsaan tu. Tim daripada KL kita dengar masa tu. Yang mewakili kita. Ya. Pakai nama Negeri Sembilan. Kalau itulah. Maksudnya benda tu dah berlaku dulu. Lepas tu sekarang pun. Jadi PBNS kena manage benda-benda tu lah kan. Kalau boleh tahun depan selitkan sekali Anjur Liga Futsal sini. Ya. Sebab Liga kalau Futsal Negeri Sembilan LFNS. Aku dah bagi nama. Sebab aku baca statement daripada PBNS mengatakan kenapa benda tu berlaku. Aku tak sukalah apabila dia menyatakan yang benda tu dia dah appoint kepada somebody yang buat benda tu. Itu macam lepas tangan. Betul. Kan? Aku dah bagi kau lah buat kerja tu. Kalau kau tak berjaya, jadi aku tu tak kena. Sebab kalau saya tak nak dengar semua tu. Baik. Kita berehat dulu lah. Kita nak consume energy fuel dulu. Kita nak isi minyak dulu. Kan? Aku nak cuba tu. Dia dulu. Sebab lepas ni kita akan bercakap tentang Liga Super, tentang Negeri Sembilan FC. Aku nak bagi tahu juga energy fuel ni dia dapat halal punya sertifikat daripada JAKIM. Maknanya boleh dikonsum tanpa keraguan. Betul. Dan dia juga disil dengan baik. Ya. Sampai susah nak buka. Sampai aku susah nak buka. So kita jumpa lepas ni. Kita rehat dulu. Baik. One challenge, one victory at a time. And easy. Fuel your energy, your extra miles. Sepak mula separuh masa kedua. Ya. Kita kali ini akan bercakap tentang pasukan NSFC. Betul. Tapi sebelum tu aku nak mengambil minuman tenaga dulu. Aku dah dapat buka. Honey. Yang aku makan ni honey. Honey kau bisa lakukan dengan cumbu. Itu lagu Hatan tau. Dia ada logo halal kat belakang ni. Kalau kau tengok, kau makan apa tu? Yang mana satu? Saya ambil blackcurrant.
So dia ada perisa honey, ada blackcurrant, ada lemon. Ada lemon lagi apa apa meh? Itu saja. 3 perasa kau boleh pilih. Dan sebenarnya dia orang bakal ada energy drink. Energy drink coming soon, ya. So kita sekarang berada di Energy Fuel punya ibu pejabat yang menjadi penaja podcast kita pada kali ini. Dan Energy Fuel adalah penaja rasmi NSFC untuk suplemen ni, minuman tenaga ni. Aku recommend kau boleh beli benda ni di Shopee. Betul. Nanti kita orang bagi link Shopee untuk merasa sendiri. Begitu bertenaga. Dah begitu bertenaga, kita bolehlah membincangkan pasal NSFC ni. Ya, betul. NSFC musim baru 2026, 2027 bersama jurulatih baru. Yes. Yang berasal daripada Sepanyol. Jimenez yang juga banyak pengalaman di negara Timur Tengah lah, Arab. Dan dia bawa seorang daripada Arab kan. Dia bawa Mamut, ya. Mamut tu aku baru borak dengan dia. Dia kata dia performance coach atau performance analyst. Performance analyst macam tu. Aku pun tanya. Aku borak dengan dia, performance analyst ni macam mana apa semua. Dia kata dia bukanlah macam fitness coach sebab kita dah ada fitness coach kan. Tapi dia okey, bagus, aku suka borak dengan dia sebab aku juga berbual dengan head coach. Head coach ya. Aku suka vibe, energi positif dan juga ceria. Betul. Itu aku dekat situ dia dah bagi aku satu benda yang boleh positif lah. Walaupun sebelum kita bersembang tu kita cuba membagi dia tekanan, soalan-soalan tekanan, tapi dia react dengan gelak Dia react dengan gelak. Kita ada interview dia tapi lebih kepada off record lah. Sebab soalan-soalan kita lebih kepada tak sesuai. Tak sesuai untuk interview lah. Tak sesuai untuk interview. Dan dia okey, aku suka. Antaranya ialah apa yang aku tanya kepada head coach pada hari itu adalah bagaimana dia nak manage harmoni kebanyakan pemain yang daripada berbagai negara lah. Japan, ada 4 orang, ada Korea, ada Mongol. Ya, dia kata dia tak tengok apa bendera orang tu, dia tak tengok apa agama ke apa, semua dia tak. Itu kelebihan coach luar lah, dia tak kenal orang. So dia tak ada pemain kawan atau favourite player yang dia bawa sekali. Dia tak ada. Semua akan dapat treatment yang sama. Kau perform main. Kau perform, kau akan dapat first 11. Jadi aku kat situ dia beri aku satu keyakinan lah. Aku nak vibe positif je dulu. Apa yang berlaku dalam padang lepas ni kita tak tahu. Tapi kalau head coach tu dah bagi aku satu benda yang positif macam tu, aku je suka je lah. Kalau dia kita akan mencuba lah. Lebih baik aku kalau macam tu tak bagi aku ni. Benda ni kita dah dengar daripada 1990. Jadi kita siapa agaknya player-player kita? Aku dengar hampir berapa ramai pemain kita. Saya dah buat kira tadi sebelum recording tadi sebab kira. Saya kira adalah 10 pemain import. 10? Ya. Daripada Jepun saja berapa? Jepun je 5. Jepun saja 5. Jepun 5 5. Kita Jepun kita ada complete position kot saya rasa. Daripada defend, tengah, striker, wing, semua dia. Takumi, Mio, Minagawa, baru punya. Hoshiro, Kiyoshiro. Yang tengah tu siapa? Yuichi. 5 lah. 5. Kita ada spirit Jepun lah. Spirit Jepun lah. Walaupun coach bukan Jepun. Minagawa. Minagawa ni saya ikutkan masa dia umumkan gitu. Lepas tu saya search terus lah kan. Dia punya biodata lah kan. Saya tengok Minagawa umur 34 tahun. Saya ada skeptikal sikit sebenarnya. Dan saya rasa bukan saya seorang kot yang skeptikal benda macam tu. Tapi lepas tu saya tengok balik dia punya stat untuk season lepas. Dia main dekat Liga Kemboja, Liga 1 Kemboja lah. Dia main semua game. Adalah satu game kot. 1 game ke 2 game. Itu je dia masuk sebagai sub. Minit 70 lebih. Kebanyakan game semua dia main 70 minit. 70 minit dekat atas. Dan ada berbelas gol juga. Ada dalam 4 ke 5 assist. So saya rasa macam okay, saya simpan dulu skeptikal saya tu. Saya tengok dulu macam mana. Adakah dia jelmaan Joseph Esso? Tak.
Aku bila Minagawa mahu diumumkan sebagai pemain baru NSFC, aku terus mendapat satu WhatsApp Oish. daripada Kemboja. Kemboja. Ya. Wah, ada kenalan Kemboja ke? Kan aku nak jadi agent. Oish. Aku link aku worldwide. Setakat ni agent je lah link aku. Dia tanya betul ke dalam WhatsApp tu, tanya betul ke NSFC nak ambil Minagawa? Dia tak recommend, dia kata. Dan orang ni terlibat dalam bola sepak Kemboja ke? Ya. Oh, terlibat dalam bola sepak Kemboja. Saya yang melatih dia dulu, dia kata. Dan dia orang Malaysia. Tak boleh. Tak boleh lah. Dia bukan orang Malaysia. Aku tak boleh beritahu. Dia bukan. Oh, yelah, kenalan abang worldwide Kenalan aku worldwide. Jadi dia kata dia mungkin kurang bagi pressing, dia macam-macam lah, dan hanya dia punya pandangan lah. tapi itu dia punya pandangan. Aku mana boleh aku nak bagi tahu ke MC jangan ambil. Betul. Kan kita tak boleh cakap macam tu lah. Kita meraihkan semua pandangan. Kita betul lah tu. Jadi benda tu hanyalah satu pandangan yang kita kena simpan. Betul. Mungkin dia betul, mungkin Minagawa boleh perform. Kalau betul nanti kita keluar Rick. Ya. Mungkin Minagawa boleh perform bermain di sini. Tapi faktor usia dan juga statistik tadi menunjukkan ada sedikit keraguan lah. Ada sedikit keraguan untuk kita. Kan? Tapi kita akan bagi peluang dia dulu. Betul. Mungkin dia akan perform. Mungkin dia ada ramai kawan. Ada 4 orang lagi kawan dekat sini kan. Sebab saya dengar dulu pun masa muda dia pernah main dengan Takumi juga satu tim. Saya tak pastilah. Tapi sebelum ni pun dia main tim besar kat Jepun. Orang warid, orang muda semua kot. Tak silap saya lah. So daripada 5 Jepun, yang tu, yang sekarang ni untuk season baru ni saya tanya, adakah Mio akan regular atau masih jadi super sub je? Super sub atau regular. Tapi kita dah tengok musim lepas apabila dia bermula first 11, dia tak pergi. Ya. Dia tak perform. Cepat habis. Cepat habis. So dia mungkin sesuai super sub. Tak pun mungkin season ni sebab dia dah consume energy fuel mungkin. Boleh jadi. Tapi Mio kita dah tengok dah musim lepas. Dia bila dia start dia kurang memberi. Aku tak mungkin pihak lawan dah boleh baca dia ke. Jadi kita ada siapa lagi pemain import? 5. Pemain import 5. Lepas tu kita ada siapa tu Denmark tu? Siapa main? Philip. Kita ada Philip. Saya ingat dah tak ada dah. Hari tu tengok Palace rumput. Ada lagi, hidup lagi dia. Philip. Motika. Philip, Motika. Siapa lagi? Ni apa ni? Saya lupa player Korea tu. Pak. Defend kan? Ya, Pak. Lepas tu kita ada Wailin. Lepas tu last kali kita ada Singapore punya. Singapore. Tak, sebenarnya kita ada 11. 11 Singapurenya Ryan Sanizal. 11 kita siapa? Sebelah kita siapa? 11. Import ke sebelah kita siapa? Sise. Yes, Anwar Sisi. Belum dapat IC lagi. Belum lagi. So dia consider sebagai import. Masih import saya rasa. Singapore. Dia main dengan Hogang. Yes, bekas pemain Hogang. Yang kita jumpa dekat ni lah. Palace Rumpun tu. Okay. Tapi itulah. Ada kabar tak best pula. Sebab pagi tu Palace Rumpun itu kita duduk dengan stand kan. Lepas tu yang lepas tu saya nampak jalan macam tempang. Ada dia bukan jalan macam tempang. Dia memakai. Ya, dia memakai tu. Apa tu? Pom. Dekat lutut dia. Ya. Injet ke? Kalau ikut pemerhatian aku daripada atas tu dengan pemakaian dia tu kurang-kurang 3 bulan. Begitu serius lah? Ya, kurang-kurang 3 bulan berada di bangku simpanan. Hey. Untuk recovery. Untuk recovery. Belum tentu dapat fitness lagi tu. Tapi kita berharap tidak memberi impak lah kepada pasukan. Agak dia cepat ni lah. Injury ni satu benda yang kita tak boleh nak kontrol lah. Betul. Cuma agak malang lah kita baru ambil dan dia injured. Ya. Sangat malang kan. Sangat malang. Kita ada Akia. Ya, player tempatan baru kita ada Akia. Kita ada apa? Sorry. Akia dengan siapa tu? Akram. Dua ni player yang ada nama lah yang masuk kat kita. Adakah Akia kita pinjam? Akia kita pinjam. Akram kita dapat terus. Akia kita pinjam. Yes. Aku suka Akram mainan. Akram apa orang panggil dia? Akraminho.
Aku suka dia. Banyak aku tengok permainan dia jarang mengecewakan lah. Ya. Jadi aku harap dia bawa benda tu selain daripada experience dia, Ya, dia boleh lead tengah lah. dia boleh lead tengah lah. Lead pemain muda. Dia tu je sebenarnya yang penting tu. Kau bukan sekadar menunjukkan kau boleh main lagi, tapi kau kena bawa satu benda yang menjadi contoh kepada pemain muda. Akia dengan Selvon sama position Ya, aku Sama nampak itu position lagi. Waktu game lawan Hogang Piala Serumpun, aku nampak dia bermain di posisi Okay. Selvon. Kita ambil Akia ni upgrade downgrade. Hoi, kau kan itu. Upgrade downgrade ni aku tak berapa berani sebab kau jangan. Okay, Ah, faham. itu aku punya tu. Aku kalau kau tanya aku, Akia ni aku adakah Akia adalah pemain yang orang dah boleh baca permainan dia? Kalau ikutkan memang boleh baca lah. Boleh baca. Berapa lama pula dia main dengan skor Kan? kebangsaan apa Ya. semua kan. Nah. Jadi aku satu yang aku sangat sedikit concern kalau orang dah boleh baca game dia. Dan concern aku yang kedua ialah kalau dia dekat sebelah kanan sana dribble, dekat sebelah sini Motika dribble, kiri kanan ni Kiri asyik kanan dribble, aduh. dribble kan. Kalau dia memberikan kita result ataupun gol, Betul. aku tak ada isu. Kalau tak bagi apa-apa result, memang makan makian lah. Ha. Dalam main potang. Ya. Menambah kan. Ya, jadi tapi kita tengok mungkin di bawah head coach baru, Ya. pemain. Mungkin cara penggunaan Akia dengan Akram ni berbeza. Ya. Dan kelebihan Akia dengan Akram ni, dia banyak kenal player-player lawan dia. Sebab Ya. kadang-kadang dia banyak pengalaman main dengan player lawan dia. Ya, betul. Sebab bagi aku Akia kalau kita ambil dia 5 tahun dulu, Ya. dia memang ni lah. Memang superb lah. Superb lah. Dan aku harap tak ada lagi lah macam insiden separuh musim kena pulang balik. Seperti yang berlaku kepada pemain Alex ke atau pemain lain lah. Ya. Kalau mungkin ada dalam klausa tu tak boleh apa-apa lah. Ataupun tidak boleh bermain melawan Terengganu. Jadi pun kalau ada tak ada masalah. Dan lagi best lagi season ni, kita ada, saya boleh cakap lambakan pemain muda lah yang masuk NSFC. Itu tak kira yang dibawa naik daripada bawah lagi. Sebab saya dengar ada 2-3 orang dibawa naik daripada bawah. Cuma saya tak berapa kenal. So player-player yang menarik perhatian saya, player muda, Rahman Daud lah. Rahman Daud, Ali Mutalib, Wan Kuzri, Raimi Samsul. Raimi Samsul daripada Terengganu tak silap saya. Ali Mutalib daripada JT2, Wan Kuzri kita loan season lepas ke UN Ramazara, kita ambil balik. Rahman Daud top scorer Selangor 2 di A1. So kalau ikutkan sekarang ni, belakang Minagawa tu, dalam list nama tu memang Rahman Daud dah kan. Ya. Abang tak rasa ada nama lain kan? Aku tak rasa ada nama lain setakat ni. Yes. Tapi itulah. Kalau ikutkan sebenarnya aku baru tengok sekali dia orang bermain waktu Piala Serumpun melawan Hougang United. Jadi aku tak boleh nak cakap. Termasuk dengan kitanya adakah squad depth kita kali ni padu ataupun sebab dulu itu isu. Ya. Pada musim lepas squad depth adalah satu isu. Yelah, bila dia bagi peluang tak memberi kan. Adakah musim ini akan ada lagi macam kebanyakan coach dia macam tu insiden iaitu seperti memandang tengok kat dalam pemain tak perform, mandang ke bench Dah duduk lagu. tak apalah pandang depan balik, memang tak boleh siapa pun lagi masuk kan. Jadi aku kalau coach ada isu tu memang susah. Betul. Kat dalam tak perform, kau pandang belakang kat bench kau dah tahu dah masuk, kau pun tak guna. Baik aku main, kau main je Baik lah. kau main je lah. Jadi pemain aku suka bagi tahu waktu kau ada peluang bermain, kau kena tunjuk yang kau adalah berbaloi dibayar gaji. Atau berhadapan tindakan makian daripada penyokong. Penyokong NSFC, penyokong Negeri Sembilan, mereka sangat berbudi bahasa. Betul. Jika kau betul. Tapi kalau tak hilang betul, kau punya bahasa tu. kalau kau tak betul masa tu, setan pun duduk telinga, tak tahan dengar tu macam ni. Dah lah dia orang kena duduk tengah pandai. Ui. Nambah kebaranan. Jadi aku suka remind ni sebelum sepak mula. Semua pemain kena tahu benda tu. Betul. Sebab kau tak boleh expect player akan faham kau. Fan akan faham kau tak kot. Siapa lagi pemain yang kita Kalau
Kalau ikutkan sekarang ni, ni lah yang wajar dibincangkan Ali Muttalib lah. Sebab Ataupun dia lebih dikenali sebagai Kancil. dia kanan kiri man. Belah Motika. Dia pengganti Motika. So kalau ikutkan, dia dah ada squad depth dah tu. Ya. Kan? Ya, betul. Sepatutnya lah. Tapi kalau tak jadi, siap kan. Apa yang aku perhatikan juga pada perlawanan melawan Hougang tu, apabila kita dapat penukaran tu ialah sizing. Okay, sizing jauh beza bang. Sizing tu aku pun risau sebab aku masih teringat lagi masa kita lawan Kuching City. Okay, ya betul. Macam Apa mana? striker dia dengan Wanja? Wanja. Macam mana kau nak besar lagi. Macam mana kau nak berhadapan dengan Wanja kalau Lepas tu Silver dia kena mark. kalau sizing kita ada isu. Betul? Walaupun dia subjektif, ada je pemain kecil kan. Pemain kecil orang kata Messi pun kecil. Betul. Ataupun siapa lagi. Ramai lah. Tapi dia seorang. Tapi kalau dalam tim kau ada 5 orang. Ada 5 orang kecil macam tu. Satu benda yang aku concern. Aku harap tak menjadi isu. Walaupun kecil tapi cili padi. Dan bila Dato' kecil macam tu, janganlah main orang cakap apa, cross bangang kan. Dato' orang tu kecil situ dia bagi cross tinggi je. Aduh. Betul. Jadi yang aku nampak pada waktu tu lah, pada second half tu ialah sizing lah. Tapi kalau sizing ni subjektif, okay fine. Dia kena buktikan lah. So player ada banyak benda nak kena buktikan. Ya, sebab nanti orang akan bercakap. Bila sizing kau kalah, kau kena main kelajuan lah. Itu je. Ya. Dan apa ni, apa yang menarik perhatian saya, tak silap saya Minagawa baru sampai minggu lepas. Saya tak expect dia akan main minggu ni. So minggu ni saya rasa kita akan dapat nampak sama ada Rahman Daud atau Java yang akan bermain. Ya. Kan? Dan hari tu masa lawan Hougang itu pun saya terkejut. Coach turunkan Syami Adib sebagai keeper. Sebab kau ada Akil. Akil lagi. Tapi kau sebut pasal tu, aku pun nak beritahu, aku rasa kali ni Azri Ghani ada saingan lah. Itulah pasal Syami Adib lah. Ya. Lain macam dia. Ya. Aku suka tu. Dia memang nak fight lah. Aku harap dia fight. Jangan ambil mudah selesa duduk dekat bench. Fight, tunjukkan yang kau boleh lawan. Kau boleh compete dengan Azri Ghani. Kau bench kan Azri Ghani pun kita okey. Nah, janji kau perform. Sebab Azri Ghani pada musim lepas sangat perform. Ya. Tak ada saingan. Tak ada saingan. Jadi kena. Kali ni ada. Dan aku suka gitu. Boleh dikatakan memberi saingan lah. So bang, bila hari tu kita menang Piala Serumpun, so maknanya kita boleh positif season ni. Masih terlalu awal untuk Saya masih terlalu awal lah. Aku bukanlah kata jangan jadi negatif, tapi setakat ni dia memberikan aku vibe yang sangat bagus lah. Okay, vibe tu ada lah. Excitement untuk season bermula, season baru bermula kan. Dia memberikan aku satu benda yang positif lah kat situ. Tetapi performance dalam padang kita tak boleh nak cakap lagi. Betul. Sebab kita baru tengok satu game kan. Ya. Pasukan lain pun berlatih, pasukan lain pun ada kaki. Mungkin pasukan lain tak cukup gaji. Itu je lah. Kalau ada masalah tak cukup gaji. Tapi kalau dia menang lawan kita, memang menyingar lah. Betul? Betul. Okay bang. So sekarang ni saya nak cakap pasal isu stadium ni. Ya, sila. Apa cerita ni kena main petang ni bang? Main petang sebenarnya tak ada masalah. Kita pun main bola petang. Tapi masalah kepada penyokong. Betul. Kan? Pemain main petang, main bola main petang. Main kompek 2,000 orang datang, gila tu. Tapi aku kesian lah tengok penyokong kita. Panih. Panih pun dia orang dah macam lantak lah panih dah duduk tengah panih ni kan. Jadi aku target kalau kau dapat pada waktu main petang ni dapat 5,000, kau dah ngam. Dan harap projek lampu limpah dia cepatlah siap. Capek. Kalau ikut pemandangan mata kasar lah kan. Sebagai seorang project manager. Bulan seboleh dia mesti boleh dah pakai. Oh, dah boleh pakai? Dah boleh pakai. Oh. Ni hasil pemerhatian apa? Perhatilah kat Paroyo. Sepintas lalu je lah. Kalau kau tengok setakat letak piling. Dia tengah piling tu. Dia dah start tukar tiang kan? Nah, dia piling lah nak masukkan tiang baru. Patutnya lah. Kalau tak ada hujan. Oh, tak ada hujan. Sekarang pun tengah musim panas cantik. Sepatutnya boleh siap cepat. Laju lah. Kalau tidak siap bulan seboleh, kontraktor kena belanja kita. Belanja penyokong, tiket, grandstand. Tapi saya rasa kontraktor tengah tekanan tu. Kontraktor mesti tertekan. Kontraktor mana ada tak tertekan. Apa? Hari tu masa hari musim Negeri Sembilan pun, MB pun cakap lagi, harap dapat siap kan. Betul. Mesti disiapkan lah. Masak member. Ya.
Aku tak faham pasal timing tu. Kenapa kita nak start, dia pun start. Sama-sama start. Mungkin timing projek tu turun kot. Mungkin isu bajet turun ke apa ke, ataupun penukaran kerajaan ke. Tapi logik dan aku difahamkan kerja-kerja menaik taraf tandas Stadium Paru juga baru bermula. Betul, sebab ramai komplain itu. Ya. Toilet tak boleh pakai. Tapi okey lah, memang dari satu segi orang komplain dia terus pergi buat. Ya. Aku suka lain tu. Daripada MBS dan dia dah start lah kerja menaik taraf tandas. Tandas sangat penting. Betul. Dan aku hari tu pergi tengok juga tempat semayang juga dia dah pasang kipas. Wah. Dekat tempat surau temporary ni kan. positif lah. Ya, aku benda-benda yang positif aku suka. Stadium Paru dah buat beberapa lokasi untuk surau. Jadi nanti korang carilah dekat mana surau tu untuk menyokong. Dressing room pun dah upgrade. Dressing room dah upgrade. Dah siap upgrade. Ya, dan surau di grandstand juga ada siap ada mihrab tu. Dah upgrade lah. Kalau tak sebelum ni nampak macam bilik tu ditukar jadi surau yo. Bukan bilik store. Bilik store ditukar jadi surau. Kalau kau masuk salah satu dalam stadium tu, satu bilik tu, poster 2004 pun ada lagi. Sukma 2004. Dah klasik ke tak? Jadi 20 tahun. Ya, jadi dia saja aku highlightkan benda tu supaya dia orang tahu. Betul? Tak benda yang positif dia buat memang banyak. Jadi penyokong bersabar sikit lah panas tu buat payung kau. Dan walaupun kita dah tentu hari Sabtu ni main pukul 5 petang. Untuk hari ni Khamis malam dah terjual 1,000 tiket dah. 1,000 tiket. Aku punya expectation untuk game petang maksimum kau boleh cari 5,000. Saya rasa minimum 2,000 atau 3,000 ke atas kot. Yang menjadi aku punya concern sekali lagi. Suka concern aku ni kan. Kalau petang pukul 6.30 mondong, game kau tak habis lagi. Mondong kau tak boleh buka lampu. Mungkin penyokong kena buka flash. Lampu handphone. Ramai-ramai. Sebab kalau mondong ataupun game lambat Betul, delay paling ke. tidak kena buka. Betul. Ini kau nak buka apa? So kita akan tangguhkan game tu, kita akan main pagi besok. Jadi itu satu benda yang apabila tak ada lampu dia akan jadi problem. Kalau gelap, mendung, gelap, hari dah nak malam, maghrib. Jadi payah juga tu. Okay bang, sekarang kita nak cakap pasal target NSFC yang untuk season ni. Hari tu saya ada tengok temu bual CEO NSFC Falik dengan Arena. So dia bagi tahu dalam temu ramah tu lah. Yang Negeri Sembilan target top 5 Liga Super. Separuh akhir dua-dua Piala Malaysia dengan Piala FA. Kenapa? So realistik. Kenapa separuh habis? Kenapa tak pergi final dan menjadi juara? Sebab ni target je. Tak boleh bang, kalau target final makan diri. Betul lah tu. Tapi aku suka kalau kita akan menjadi juara. Jadi tak dapat, okey lah. Kita dapatlah separuh akhir. So target tu okey tak? Top 5 dengan semi final? Bagi aku tak okey. Yang mana tak okey? Top 5 ke apa? Top 5 tak okey. Semi-final tak okey? Dengan quality player yang ada ke apa ni? Ya. Dan abang banding ke tak dengan tim-tim lain? Tak. Ah. Aku punya ialah apabila kau mengeluarkan belanja, Kau kena prove something kan? kau kena target yang lebih besar lah. Kan? Aim big Aku rasa mana-mana tim. Sebenarnya kebetulan aku baru tengok Mourinho Okay. dekat Netflix. Okay. 3 episod. Mourinho pergi mana-mana je dia mesti jadi juara. Betul. Sebab dia punya tetang target tu ialah dia nak jadi juara. Walaupun dia ialah dia habis dia jadi membuat Porto menjadi juara UCL Champions League kan. The next day dia dah belah dia pergi Chelsea. Betul dia buat Chelsea. Musim pertama juara, musim kedua juara. Dia nak jadi juara je terus. Walaupun Chelsea masa tu dah lama tak jadi juara. Habis Chelsea dia belah, dia pergi mana? Real Madrid lah dia pergi MU dia pergi macam-macam. Target dia waktu first press conference dia, kau takkanlah dia panggil under special one kan. Betul. Jadi maksudnya dekat situ ialah kalau head coach kau pun kau dah bagi tu kita target top 5. Head coach aku rasa senang ni boleh buat. Target top 5 ni. Top 5 senang lah kan. Senang sikit kerja aku ni. Tapi mungkin target ni target yang diberitahu kepada kita. Target kepada tim berbeza. Tak boleh. Tak boleh kan? Kena satu target dah. Target mesti kita nak jadi juara. Kalau kita asyik berfikir target top 5 ataupun juara dah tentu JDT punya kan. Tak boleh sampai bila-bila JDT juara. Kita nak macam Mourinho kita, dia nak pecah dengan dominan tu. Dominan yang dibawa oleh
tim lain lah. Dia nak pecahkan dominan Liverpool. Dia nak pecahkan dominan United waktu dia datang ke EPL. Dia orang jadi juara, kita pula jadi juara. Walaupun dia melibatkan kos yang tinggi. Ya. Jadi kita target besar lagi pada tu. Untuk Atrajang, target tu kita up lagi lah. Up lagi. So kita target final, Hmm. kita target top 3. Ya. Yeah. Aku setuju tu Jad. Final dan top 3. Final dan top 3. Itu target Atrajang. Ya. Kalau kita kalah kat final aku okey. Janji ada final. Ya. Sebab Kita boleh pergi Bukit Jalil. kita yang kita nak, itu penyokong nak. Penyokong dah lama tak pergi Bukit Jalil. Betul. Asyik game Malaysia. Kita nak pergi Bukit Jalil, itu je. Kalau tidak nanti head coach dia rasa easy Betul. top 5. Okay, Sebab musim lepas apabila kita mengalami masalah teruk dan tak perform dan kalah. Tapi kita masih lagi dekat kita punya landasan. Kita sekarang nombor 8, kita target tu nombor 7. Kita target masa tu lebih baik daripada season sebelum. Ya, jadi kan senang je tu. Kita buat kalau kita buat lebih baik pada musim. Jadi head coach pun relax je lah. Buat lebih baik pada musim lepas, okey. Nombor 8 okey. Untuk apa? Untuk head coach dan pemain SFC, dengar target kita orang tu. Ya. Target tu realistik. Ya. Top 3. Top 3 final. Final. Dua-dua cup. Dua-dua cup. Menang kalah lantak. Ya. Janji final. Janji final. Okey. Itu kita punya target. Kita punya target lah. Kita punya target. Tapi saya sebenarnya harapan saya untuk season ni, tolonglah jangan banyak masalah kecederaan. Ya, betul. Season lepas banyak sangat tu bang. Player-player utama pula tu kan. Jadi sekali lagi aku tengok nak cerita pasal Mourinho, aku tengok tu. Yang kes Chelsea tu ke? Ya. Doktor tu dah pergi tengah padang. Dia tak boleh main, mengatakan dia injured. Okay? Mengamuk Mourinho tiba padang ni, makinya doktor tu. Siapa suka masuk? Kita tinggal 9 player ni, macam mana mainnya? Besok tu dia buang doktor. Doktor tu yang kena buang. Itulah head coach yang kita mahu. Betul. Dia keras punya kontrol Ya. kat situ kan. Okay. Jadi apa lagi Jad kita nak cakap? Saya rasa untuk hal Liga 9 tak ada lah. Ada. Just nak bagi tahu Liga Super start minggu ni lah. Hari Sabtu ni Hari Jumaat datang. ni dah start. Esok podcast ni keluar malam ni dah start. Okay. Palace Swansea. Ya. Okay. Palace Swansea di antara JDT menentang Kuching City di SSI pada pukul 9 malam. Cuba target siapa menang? JDT. Tak apa, dakwa-dakwi Apa Dawi. Lepas tu, itu kita cakap JDT dengan Kuching City ni, dia pelawanan Palace Swansea. Dia bukan pembukaan Liga. Pembukaan Liga yang sebenar, hari Sabtu pukul 5 petang. Ya. Negeri 9 lawan KL City. Ya, betul. KL City, sampai hari ni tak habis umum player lagi. Kan? Jadi aku tak nak lah kita draw ataupun kalah. Betul. Apa tengah head coach dia siapa? Dol lah. Kita akan jumpa Dola Salih balik. Ya. Takkan kita kalah. Kan? Walaupun player yang masuk mungkin ada nama, tapi last minute sangat good kan? Tahu, aku tak boleh accept. Aku takkan terima. Aku nak menang game tu. Kena menang lah. Kena menang. Sebab selalunya first game kau jumpa JDT, ni kau jumpa KL ni. Ya. Betul. Ambil peluang. Ambil peluang. Tak ada lagi nak drop point. So ni Negeri 9 menang lah. Negeri 9 menang. Okay, lepas tu hari yang sama 9 malam Terengganu lawan Melaka di Gombadak. Terengganu Melaka bang. Sebab apa? Dua-dua tim tu tak nampak sangat. Ni kan siapa power kan? Ya, betul. Aku suka Melaka sebenarnya. Suka Melaka. Terengganu bukan ni ke coach dia? Siapa ni? Yang Malaysia dulu. Malaysia. Nafuzi. Nafuzi. Aku tak dengar, tak ingat. Saya rasa Nafuzi. Nafuzi ya? Nafuzi balik. Tapi tak dengar pun player-player top masuk Terengganu. Aku dengar penyokong Terengganu je selalu yang Yang Melaka pula saya tak dengar penyokong. Saya dengar tim je lah. Saya tengok Mahali masuk balik Melaka. Mahali, Tarik okay. balik daripada persaraan. Masuk balik main. Okay, aku suka. Lagi kau boleh main, kau main. Kau ejut dia lah kan. Sebab dekat Melaka ada Bentong tu. Aku tak tahu lah musim ni dia main ke tak main. So, apa target siapa menang? Mungkin Terengganu. Terengganu Saya rasa Melaka boleh cipta kejutan ni. Kan? Lepas tu, tim yang baru naik daripada A1, Kelantan Red Warrior FC, akan melawan Selangor FC. Beban betul lagi. Di mana tu? Di Kelantan. Kelantan. Sebab Kelantan Red Warrior ni adalah orang Kelantan cakap ini Kelantan yang betul. Kelantan yang ori.
So penyokong akan turun. Siapa yang kena bayar tu lah. Kena bagi turun lah. Tapi apa yang sedih dekat Kelantan Warrior ni, dia orang masih kena transfer ban. Ya aku dengar. So kebanyakan pemain yang main ni, pemain yang main A1. So different quality tu. So saya rasa Selangor bakal menang besar. Bakal menang besar. Betul. Aku setuju. Itulah harap masalah dia tu settle lah. Sebab nama sama dengan yang Kelantan dulu kan. Kelantan ada banyak tim. Ya. Sebab tu kena ban. Lepas tu Penang lawan Brunei. Penang. Wih, macam tu je. Macam tu je. Aku pun sebenarnya tak check lagi Brunei siapa pemain dia. Masih mengekalkan barisan lama ke jurulatih lama. Dia ke? banyak tukar baru. Banyak tukar baru. Wah, itu Lepas tu yang Penang banyak ambil buangan orang. Penang. Penang menang. Aku rasa Sebab Penang. main dekat Stadium Bandaraya lah belum menang. Dia main petang juga ke tu? Benda 5 petang. Oh, okay. Lepas tu last game hari Isnin Sabah lawan ni tim baru ni Star City FC. Wah, daripada mana tu? Ataupun dikenali sebagai Migration dulu. Oh, Migration menggunakan namanya Star City. Star City ni pun ada player-player bekas Negeri Sembilan. Anwar Ibrahim pergi sana. Okay. Harid pergi sana. Okay. Harid Zazuri. Lagi saya tak ingat siapa kot. Tapi banyak lah lambakan player baru lah. Coach dia ni, siapa coach Perak tu? Mehmet. Oh, Mehmet. Mehmet tu lah. Mehmet Dorokovic kan. Banyak duit dia. Ya. Dia main home dekat Kangah. Kangak. Walaupun nama Star City, patut main Yellow Star kan. Main kat Perlis. Itu satu benda yang kenapa jauh sangat dia pergi pilih. Sebab saya dengar gitu, dia orang nak main dekat Yellow Star tapi ada masalah penggunaan stadium. Mungkin tak boleh deal dengan kerajaan negeri ke apa. So kena ni. Main dekat Perlis lah. Perak ada stadium. Ya, tapi dia orang target memang dia orang target utara betul. Mungkin sebab dekat dengan sepadan. Sebab nak bagi hiburan kepada orang Perlis. Dah lama tak tengok bola tu. Kalau tahu Perlis lepak gol Perlis je. Lagi ada game lagi? Dah, tak ada. Okey, itu sahaja. Jadi aku harap penyokong semua kembali ke stadium. Walau panas sikit tu kena tahan lah. Ini bukan untuk penyokong Negeri Sembilan ni, semua penyokong. Ya. Sebut satu benda lagi dah aku sebelum aku terlupa. Siapakah yang memegang hak siaran langsung? Sebenarnya untuk game besok dah ada dah siaran langsung. Untuk game ni Astro ada, TV OK pun ada. Okay. Tapi untuk game-game lain, tapi MFL belum umumkan secara rasmi lagi siapa yang jadi penyiar rasmi. So saya expect RTM dengan Astro. Aku rasa Unify. Wish, kejutan. Unify bagus lah gitu. Dia perform tu lah masa Piala Dunia. Mana dia Unify perform, RTM yang perform. Yalah. Unify dengan RTM bagus aku. Unify sahaja je tak jadi. Unify dengan RTM. So aku jangkakan Unify akan menjadi penaja memegang hak siaran langsung. Tapi itulah Liga dah start besok apa-apa pun tak umum gini. Ya, dulu pun kita umum 3 hari juga. Seminggu sebelum. Mungkin kita target minggu kedua kot. Lambat sikit tak apa. Tapi Astro dengannya memang bukan lah. Macam bukan macam ya. Tak tahu abang. Deal dia macam 50-50 lagi. Yang saya dengar lah. Saya baca dekat X apa semua kan. Wakil Astro kita tak ada pula hari ni kan. Itulah pasal. Kalau ada budak Astro kita memang kita ni. Dia kena jawabnya. Memang kita real ni. Baiklah. Jadi turun stadium. Tak perlu siaran langsung kalau ada. Tengok kalau tak ada datang stadium lah. Mana yang boleh lah. Mana yang boleh. Datang stadium pergi stadium. Betul. Kita akan jumpa di stadium. Kita akan bermula lagi Liga Super yang baru. Musim baru 2026-2027 turun berikan sokongan. Beli jersey pasukan masing-masing. Ya. Jersey ori Ya. Beli dan sebarkan positif. Betul. Ya. Tak nak negatif-negatif. Tak nak negatif, jangan bergaduh, jangan tunjuk andal kat media sosial apa semua jangan. Kalau hal-hal bergaduh tu biarkan yang kuat bergaduh tu settlekan. Ya betul. Kau tak payah nak sibuk dah. Dia orang bergaduh pun esok lepas tu elok lepak kau dia makan. Ya betul. Jadi terima kasih kepada Energy Fuel. Yes. Menaja lokasi kita hari ni. Menaja lokasi, menaja podcast kita. Memberi tenaga. Sebab aku tak boleh nak berhenti. Sebab tu cakap
saya dah banyak kali dalam beberapa bulan ni saya buat live TikTok. Ramai tanya, "Jang, mana podcast? Sebab tak bertenaga. Ni baru dapat tenaga ni. Baru disuntik kan." Terima kasih kepada Energy Fuel. Korang boleh dapatkan melalui link Shopee yang nanti kita orang nanti akan kita share. letak. Dalam posting-posting sebelum ni pun kita orang dah letak dah link Shopee untuk membeli benda ni. Betul. Ianya ditanggung halal. Betul. Dijamin halal. Dijamin halal. Made in Negeri Sembilan tau. Ya. Produk lokal. Buat kat Somban. Jadi kalau kau tak support, tak tahulah nak baca no. Betul. Ya. Siapa lagi nak support? Tak Alman dengan Energy Fuel akan keluarkan perisa gulai. Perisa gulai. Rasa pandai-pandai, rasa daging. Memang kau bertenaga lepas tu. Gulai salai tu. Sebab kita ada sekarang ni honey, blackcurrant dan juga lemon. Ya. Coming soon gulai. Dan coming soon juga dia akan ada air dia. Air tenaga lah. Air tenaga. Jadi terima kasih Energy Fuel. Ya. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang je. Assalamualaikum.